Jiran aku ni panggil majlis perbandaran nak suruh angkut gerai akak nasi lemak ni sebab katanya semak. Tapi rupanya disilap besar. Sumpah aku tak faham dengan jiran aku seorang ni. Dia punya sombong tu macam dia yang punya taman ni. Ada seorang akak ni, ibu tunggal. Dia cari rezeki jual nasi lemak kat depan sempang rumah kita orang. Nasi lemak dia sedap, murah pula tu. Tapi jiran aku ni dia bising. Dia kata akak tu buat semak, bau tumis sambal tu busuk lah, apalah. Tiba-tiba semalam, dia panggil lori majlis nak suruh angkut gerai akak tu. Masa orang majlis tu sampai, jiran aku ni dah senyum sinis gila sebab dia ingat akak tu kena sita. Tapi benda paling plot twist jadi bila pegawai majlis tu keluar dari lori. Pegawai tu terus meluruk akak tu, lepas tu dia salam cium tangan akak tu. Rupanya akak tu dulu cikgu sekolah rendah pegawai tu. Pegawai tu cerita masa dia sekolah dulu, dia miskin sangat sampai tak makan. Dan cikgu ni lah yang selalu bagi dia makan free setiap hari. Terus pegawai tu pusing kat jiran aku. Dia tanya, "Encik ada masalah ke dengan cikgu saya ni? Dia ni wira kami." Jiran aku terus terdiam. Muka dia merah padam, terus masuk rumah tak keluar-keluar dah. Korang rasa jiran aku tu patut minta maaf ke atau biar je dirasa malu macam tu? Komen kat bawah.